Live Insta, dia pakai ketat, kemudian dia joget-joget Melayu Islam ni. Dia joget-joget, dia tunjuk aurat dia, kemudian bila dia bercakap lucah, 800,000 tengok. Bila orang DM saya, Ustaz, tolong tegur sikit Ustaz, Melayu Islam kita pakai ketat-ketat, berjoget-joget, cakap lucah, kadang-kadang 1.4 juta tengok, 1.8 juta tengok, 2.3 juta tengok. Ustaz tolong tegur, saya tengok. Lepas tu saya kata, live yang tu kok yang ramai. Saya tengok di bawah, ramai. Tengok di bawah ramai. Bukan orang Afrika tengok tuan, orang Malaysia. 4, 5, 6, 7, kita scroll ke bawah, semua banyak. Kalaulah terang-terangan orang buat haram pun ramai tengok, maka tak mustahil bila Dajjal keluar, dia ajak untuk mensyirikkan Allah dengan minyak emas yang ditimbunkan. Begitulah puluhan juta dalam satu-satu negara akan ikut dia. Wal'ayyadzubillah. Berapa ramai dalam Malaysia ni yang dia buat live, yang lelaki jadi perempuan, kemudian tiap-tiap kali live dia jutaan orang tengok. Ni nombor 2. Sampai hari ni tak ada siapa kecam, tak ada siapa sebut haram, tak ada siapa sebut tak boleh, jutaan orang ikut dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila saya tengok benda ni, saya teringat tentang yang Nabi sebut apabila Dajjal keluar, ramai yang akan ikut beliau.